Kulit kusam, macam mana nak settlekan? Salah satu cara dia adalah kita mungkin boleh pakai foundation tebal-tebal dan kemudian pakailah makeup segala apa supaya kulit nampak berseri-seri sikit. Tapi adakah itu solution utama dia? Tak. Antara cara yang kita boleh buat adalah kita boleh pakai skincare yang bersesuaian supaya kulit tu nampak berseri daripada dalam. Tapi kan ada salah seorang daripada pengguna krim batik dan gel, kulit dia jadi semakin berseri-seri. Kulit kusam dia semakin cantik lah kisah dia. So point dekat sini, apa yang menyebabkan kulit dia boleh jadi cantik macam tu? Dia pakai krim dan gel yang ni korang mungkin akan dapat experience yang sama macam kawan kita ni kalau korang cuba. Kalau korang tak tahu nak pakai yang mana satu, korang boleh tanya kepada mana-mana live host kita yang tengah buat live sekarang ni. Korang boleh tanya set mana yang bersesuaian dengan masalah kulit korang. Kalau korang ada masalah kusam, jeragat, tan skin, berkeinginan nak cerah ataupun sunburn, korang boleh join live kita supaya korang boleh bertanya soalan, especially daripada live host kita yang tengah buat live sekarang.